aku rasa aku dah buka banyak set Pokemon, tetapi set ni aku rasa paling special sebab ini adalah set Team Rocket. Hola, bersama aku lagi Kaini dan Jaga Josley. Apa khabar semua? Okey, macam yang kau tahu, minggu lepas dah keluar set yang terbaru daripada Pokemon, di mana set ni antara set yang agak panas, paling panas aku rasa. Sebab yalah, set ni adalah set Team Rocket. Dah berapa tahun tak silap aku dah hampir 10 tahun Pokemon tak keluarkan set daripada Team Rocket. Set ni pun terkenal dengan nama set Team Rocket, tapi nama sebenarnya adalah Destined Rival Destined. Will you battle Team Rocket? Or join them in the Pokemon trading card game Scarlet and Violet, Destined Rivals. Play now. Each booster pack of 10 Rival punya set. Dekat sini aku nak buka ETB. Macam biasa yang kau tahu, aku akan buka ETB dulu, selepas tu bawa booster box. Dan booster box aku akan bahagikan kepada 2 part. Okey. Dan set ni aku dapat daripada Lantas Trading. Terima kasih kepada Lantas Trading sebab dia bagi harga yang berpatutan Sebab kalau biasa paling mahal aku jumpa set ni orang dah jual 880 untuk ETB saja. Bukan booster box. Booster box tak payah ceritalah. Tapi dekat Lantas Trading ni alhamdulillah dia orang sangat kata transparent, sangat jujur, dan dia orang tak ambil keuntungan yang melampau Dia jual dengan aku dalam harga 430 saja. Bagi aku okey harga dia kan. Berbanding kau nak jumpa paling murah pun dekat Shopee sekarang ni 500 lebih, 600 tapi dia masih jual 430. Aku rasa sangat berpatutan harga dia. Dan terima kasih lagi sekali dekat Lantas Trading. Dan set ni aku tak ada nak share apa-apa. Aku nak promo card dia paling penting sebab macam kau tahu era Scarlet Violet ni aku banyak promo card dan ETB. Terutama sekali ETB ni aku dah start kumpul Kalau kau tengok kita ada pada awal Scarlet Violet lepas tu kita ada Peldia, lepas tu kita ada Obsidian, Predatory, semua belakang ni sampailah yang aku ada yang tahu Destined Rival sekarang ni set yang terbaru. Dan booster box pun aku ada kumpul sikit, tapi aku tak tahu booster box boleh kumpul ke tak sebab sekarang booster box harga dia agak tinggi, agak memang betul-betul mahal. Jadi untuk hari ni aku tak nak cerita pasal collection untuk ETB atau booster box. Kita nak tengok apa kad yang best dalam ni. Dalam set ni aku tak ada nak cerita apa-apa kecuali Holo Articuno je lah Holo Articuno. Dan kalau ada rezeki kita boleh dapat kad yang best. Tapi macam aku cakap kita jangan letak harapan. Sebab bila kita letak harapan, kita akan cuba untuk menjadikan satu gambling dekat ni. Sebab kalau boleh kita buka ni sekadar hobi, sekadar suka-suka, kita tengok kad baru. Macam aku nak tengok kad baru dan aku nak enjoy, audien aku enjoy dengan video-video yang aku buat. Okay? Jadi itu saja. Jom kita buka Destined Rival ataupun set Team Rocket. Okay? Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita dah buka Destined Rival. Okey, jadi kat bawah ni kau tengok, dia punya depan ni gambar Mewtwo dengan Giovanni Team Rocket. Okey, ini adalah antara watak utama dia orang. Jadi dalam ni pun kad yang paling best adalah Giovanni dengan Mewtwo. Okey. Jadi macam aku pun kalau personal aku nak tengok kad Moltres tu. Moltres tu dia nampak lawa. Kalau tak dapat tak apa. Okey. Jadi aku tak nak buang masa, jom kita buka, kita tengok apa yang ada di dalam Destined Rival punya set ni. Dia punya depan ni pun, dia punya kualiti dia pun lebih baik kita ada rasa tekstur depan ni sangat bagus. Okey, kita buka dulu cover dia. Okey, ini cover Destined Rival, dah ada berapa gambar artwork dalam ni. Lepas tu kita ada dia punya place guide dia. Place guide ni kita tengok kad apa yang ada Okey, kad yang antara aku paling lawa lah yang aku nak tengok adalah ni, Moltres ni lah. Moltres ni kita akan tengok lebih dekat. Dalam set ni memang banyak kad daripada Team Rocket. Okey, setelah sekian lama hampir berapa tahun dulu-dulu ada dipanggil kad dark macam tu. Tapi sekarang ni dia orang keluarkan Team Rocket punya. Okey, dia ada Metagross lah, apalah. Macam-macam watak kau boleh tengok dalam yang ada. Jadi kita tengok Articuno ni lah, aku nak Articuno ni saja. Dan tak silap aku ada promo Articuno. Kalau tu pun kalau ada siapa nak jual single dengan aku, boleh cakap dengan aku, boleh DM aku dekat IG. Okey, aku nak beli. Dan hari ni aku lupa nak cakap, aku guna playmat mainan abah yang nombor 5. Sangat cantik, sebab tu aku beli playmat ni. Okey. Dan kita tengok ada beberapa kad yang best Yang ni kad biasa yang kita boleh tengok GX dia, EX dia. Okey.
Ni dah masuk illustration. Illustration setakat ni aku nampak lawa Yang aku nampak Rapidash lawa, Typhlosion pun lawa bagi aku. Blaziken biasa. Lagi siapa aku dapat lawa. Sekejap kita tengok. Boleh tengok ni illustration rare saja. Zamazenta okey, boleh tahan. Tangasan pun okey. Untuk full art ni setakat ni aku full art aku tak minat sangat kad dia. Tapi kalau untuk ni Moltres paling lawa. Team Rocket Moltres ni lawa Kita ada Eton EX, Team Rocket Mewtwo pun lawa. Garchomp ni biasa. Nidoking EX ni pun lawa bagi aku. Okey, itu saja aku rasa. Dan dia ada sini dia punya promo. Aku nampak dekat mana? Dia ada stamp Articuno tu, aku tak ingat. Tapi itu kalau ada aku memang nak Jadi kita tengok ETB. ETB atas ni macam biasa, Team Rocket dengan Mewtwo sangat lawa. Dan kita ada Divider dan kita dapat 9 pack Dulu kalau zaman Sword and Shield bagi 8 ni ada 9. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okey. Kita ada Cynthia dengan Garchomp, kita ada Ho-Oh dengan Eton tadi. Kita ada Team Rocket Mewtwo dan Team Rocket Weezing dengan Arbok, macam itulah. Kita ada 5 artwork saja. 5 artwork. Betul lah, 5 artwork. Dan kita ada dapat macam biasalah Divider ni, ada dapat dadu macam tu. Lepas tu kita ada dapat energy marker dan kita tengok dia punya sleeve. Sleeve dia antara yang lawa juga. Sekejap. Tengok, ni promo card dia. Promo card dia kita dapat Team Rocket War Buffet. Okey, pun lawa. Sini dia punya promo card dia. Dan kita ada dia punya ini dia. Team Rocket punya sleeve. Aku biasa untuk sleeve dia. Aku lagi suka yang dulu 2 color saja, energy. Itu saja aku rasa, tak ada apa dah dalam ni. Cuba aku akan letakkan ke tepi promo card ni sebab promo card ni aku kumpul. Dan kita akan bahagikan team. Kita akan tengok purit mana yang cantik. Ni Cynthia, Ho-Oh. Okey. Cynthia dapat 3 Cynthia dapat 3. Aku letak Team Rocket, Ho-Oh, Cynthia dan Mewtwo. Jadi korang boleh pilih team kat team mana. Aku team ni Mewtwo dengan siapa nama? Team Rocket. Jadi kita tengok pack pertama, ada tak sesuatu, kita tengok. Okey. Kita buka, sebenarnya ada 9 pack je, kau boleh pilih kau nak team mana. Okey. Biasa. Ikut kad. Dan dia dah kenalkan untuk Pokemon dengan watak ni daripada set Journey Together. Okey. Kita mulakan dengan ni lah. Yang pertama adalah Psychic Energy. Kita ada Eton Pichu. Pichu dah lama tak nampak. Sepanjang aku buka ni dah lama tak nampak Pichu. Akhirnya dah set ni keluar balik. Marnie Morpeko. Kita ada Team Rocket Larvita. Team Rocket Factory. Lurantic. Set ni dia sangat memfokuskan kepada Team Rocket. Okay, Team Rocket. And Recycler. Crustle IR. Okay. Pertama hit kita dan kita dapat Eton Typhlosion Holo. Okay. Nampaknya pack pertama kita ada hit. Kita dapat Crustle Ketam ni. Pack pertama kita dapat. Dan kita teruskan pack kedua daripada Team Rocket punya ni. Kita tengok ada tak sesuatu dalam ni. Okay. Code card macam biasa. Biasa kalau ETB ni jangan letak harapan Kalau kau letak harapan, kalau kau nak tengok macam aku nak promo card dan ETB dia yang cantik ni untuk kumpul memang berbaloi lah untuk beli. Sama sekarang ni ETB dah tak ada, dah 200 semua, dah harga dia memang tinggi Okey, kita ada Constant Mass Orgapon, Team Rocket Great Ball, Leopards, dan kita ada Diobel Reverse, kita ada Team Rocket Porygon 2 dan kita ada Crustle. Okey, tak ada apa-apa untuk Team Rocket punya ni. Kita beralih kepada Ho-Oh, Eton Ho-Oh. Okey, kita tengok pack pertama daripada Eton Ho-Oh. Ada tak sesuatu? Kita tengok. Code card macam biasa. Aku kalau dapat Articuno Holo tu pun dah okey dah sebenarnya. Memang cantik. Macam hari tu buka-buka dapat Articuno. Memang rezeki masa tu Okey, Marnie. Kita ada Team Rocket Marip, Team Rocket Weezing, Granite Cave. Kita ada Team Rocket Ampharos. Kita ada Team Rocket Trontula Reverse. Kita ada Team Rocket Dotsler Reverse. Dan kita dapat Judge Full Art. Wow, memang tak sangka-sangka satu ETB boleh dapat Full Art Judge kita dapat Judge. Dan kita teruskan pack kedua pack kedua okey. Kita ada berbaki lagi beberapa pack. Okey, dapatnya kalau ikutkan sekarang ni
Ethan Ho lah menang sebab dia dapat full art. Yang lain IR. Tengok ada tak sesuatu lagi. Kita tengok Team Rocket Grimer. Memang dia fokuskan dekat Team Rocket sebab tu banyak Pokemon di bawah Team Rocket. Okey. Magikarp, Heart Flame, Mars Orgerpon, Team Rocket Borderbot. Kita ada Cynthia Milotic. Kita ada Arven School Reverse. Kita ada Steven Metang Reverse. Dan kita ada Team Rocket Speedos saja. Nampaknya pack kedua daripada Ethan Ho tak ada apa-apa. Dan kita pergi ke pack Cynthia. Okey. Cynthia dengan Garchomp. Okey. Untuk watak Cynthia dengan Garchomp ni dia ada special illustration dia sendiri. Pun bagi aku memang sangat lawa lah untuk tu. Untuk tengok tu memang susah lah untuk illustration rare ni. Ponyta, kita ada Marnie Scraggy, Mudbray, kita ada Breloom, kita ada Energy Recycler, Medicham, kita ada Team Rocket Watchtower, kita ada Analypes, kita ada Steven Carbine Reverse dan kita ada Robis sahaja. Nampaknya pack pertama daripada Cynthia tak ada apa-apa. Kita teruskan pack kedua daripada Team Cynthia. Okey, siapa Team Cynthia korang boleh komen dekat bawah. Saya Team Cynthia. Okey. Kita teruskan pack yang seterusnya. Kita ada lagi satu pack. Kita dapat 3 pack dekat Cynthia. Jadi pack pertama, kita tengok pack kedua, kita tengok ada tak sesuatu. Kita ada Miss Team Magikarp, kita ada Ethan Pichu, Team Rocket Giovanni, kita ada Arcanine, kita ada Abomasnow, kita ada Hidroto Reverse, kita ada Team Rocket Ratatata dan kita ada Arven. Nampaknya tak ada apa-apa. Kita teruskan pack terakhir daripada Team Cynthia dan Garchomp. Okey. Kita tengok ada tak sesuatu dalam pack kali ni. Pack terakhir, adakah last pack daripada Team Cynthia Magic? Satu kad dari belakang bawa ke depan dan kita tengok ada tak sesuatu. Kita tengok Squirtle, kita ada Purloin, kita ada Team Rocket Marip, kita ada Slugma, Team Rocket Ariana, Magnetic, kita ada Psyduck, kita ada Team Rocket Pupita Reverse, kita ada Rotom Reverse dan kita dapat Regirock EX satu hit. Nampaknya Cynthia pun ada hit nampaknya. Ingat tak ada hit? Ada satu hit. Nampaknya dah 3 tapi tetap menang adalah team ni tadi, Ethan Ho. Dan kita ada 2 pack terakhir daripada Giovanni Team Rocket Mewtwo. Okey, kita tengok pack pertama daripada Giovanni. Okey, kita tengok kad macam biasa, satu kad dari belakang bawa ke depan. Dan kita mulakan dengan Energy. Kita ada Taurus, kita ada Morpeko, kita ada Larvita, Blipbug, Judge, Stress, Fluxel, Deepin Reverse Holo. Kita tengok ada sesuatu, tak ada. Cynthia Phoebus dan kita dapat Zamazenta Holo saja. Nampaknya pack terakhir. Okey, pack terakhir daripada Giovanni. Okey, Giovanni. Okey, kad macam biasa. Satu kad belakang, kita bawa ke depan dan kita mulakan dengan Fire Energy. Kita ada Yanma, kita ada Cynthia, kita ada Pinnacle, Pepper, Team Rocket Energy, nampak macam power kat ni. Kita ada Team Rocket Porygon Z, Team Rockets, kita ada Cornerstone Mars Orgerpon, kita ada Spider-Mark Gym dan kita ada Misty Gyarados. Nampaknya kita cuba dapat 3 hit daripada booster ETB ni. Bagi aku sangat bagus sebab kita ada 3 hit. Biasa ETB ni memang susah dapat hit lah. Okay? Jadi 3 hit ni yang tim menang adalah tim yang aku cakap tadi lah, Ethan Ho. Okay? Tim tu yang menang. Jadi itu sajalah video untuk hari ini. Aku nak cakap terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.